Tuan ambil PTPTN ke macam mana? Ambil. PTPTN. Ambil. So kena Sama bayar, lepas Okay. habis tu kena bayar kan? Bila saya kena gantung universiti, dengan PTPTN pun saya kena gantung. So kena bayar tak yang sebelum tu? Kena bayar. Yang berapa yang so far tu je? Yes, setakat tu je lah. So lepas tu bayar sendiri? Bayar sendiri. Struggle, so. Berapa lah? Berbelah ribu kak. Yang kena bayar sendiri? Kena bayar sendiri. Uyo. Saya lepas kena gantung, sambung belajar balik kan, saya kena kerja. Saya Sambil ni pula, sambil Dah lah. host Okay. tadi. yang jadi host tu pun kira semua pendapatan lah. Dan Dan saya- okay, boleh share 280 episod berapa payment dapat? Untuk first sekali tu. Masa tu RM500 untuk satu episod. Okay lah. Menulis skrip dan mengacara. Dua-dua. Tak adalah, maksudnya total 280 kan? Dah tengok banyak lah. Banyak. Banyak lah. Banyak kat tu. Tapi Tengah zaman dulu, Ha. kerajaan lambat so bayar. Oh. Isi borang hari ni, bukan 2 minggu kemudian. Sebulan. Satu episod tu sebulan berapa payment? Ke dia bayar saya deposit? Segedebuk dia biasanya 20 episod, 10 episod. Okey lah. Okey lah. Boleh lah. Tapi sebulan situ tunggu lah. Sebab ayah saya tak tahu saya kena gantung. Mak saya pun tak tahu. Okey. So saya tak boleh minta duit dengan dia orang untuk bayar yuran. Faham? So saya kena kerja jadi pengacara. Dan saya kerja mengajar mengaji kat rumah. Rumah ke rumah. Kan. Saya apa lagi? Saya menulis buku masa tu. Saya sempat tulis 4 buku masa zaman universiti. So dapat royalty semua. Okay, boleh lah yuran. Faham. Boleh lah apa makan kedai apa tom yum. Sebab saya pun ingat lagi masa saya masa PKP, kita kan semua online kelas kan. Ya. Termasuk saya online kelas kat universiti. And saya pula asnaf under tajaan zakat yang imak tunggal kan. So saya punya pelajaran 100% tajaan daripada matrik sampai ke universiti. Tapi masa kat universiti sem ke-2 PKP. So bila PKP ni kelas first time dalam sejarah kelas daripada rumah je semua, online Zoom. So saya pun banyak tidur semua. Daripada perform sangat-sangat dekat matrik, masuk universiti tu memang saya tak belajar langsung time PKP. Dalam kelas online tu kan, saya tidur. Yelah. Sampai member pun pergi ambil gambar saya tidur, diorang pergi post dekat macam Instagram ke apa. Sebab kan kotak-kotak kan. Saya dalam kelas kamera buka, blurkan belakang. Okay. So baring. So tak nampak sangat macam saya baring. Saya baring, tertidur tu tak sedar tengah record. Nampak ah. Tapi lecturer pula tengok slide, tak perasan lah. So, ramai pula tu kan. Ramai pula. Tapi tak apa lah. Tapi point dia adalah disebabkan tu saya punya pointer drop. I see. Second sem saya bawah 2.5 macam tu. And saya dapat amaran daripada zakat. Sebab zakat kena maintain. Ya, dia ada syarat dia. Ada syarat 2.5 ke Yes, macam tu. minimum 2.3, 2.5 macam tu lah. So sebab saya masa tu course engineering.